besar, seladang pun boleh tergantung. Boleh tangkap manusia pun boleh. Nak tangkap yang hutan. Jadi sebenarnya kita kena pergi hutan dulu, tengok dia punya laluan dia, tempat dia cakar, tempat dia jalan. Tak perlu letak umpan. So dia punya material daripada rotan, ini daripada kayu yang special lah. Dia boleh bend, dia boleh macam spring. Ini daripada bulu lah. Bila dah siap pasang perangkap, sebenarnya kita cover dengan daun-daun supaya tak nampak. Okay, ayam tu akan jalan. Jalan. Dia akan terpijak. Simple tapi efektif. Lantik, dia macam terangkap. Sama je, kita kena pergi hutan tengok dia punya tapak manusia ke apa binatang. Dah jumpa, kita set perangkapnya. Ini pun masa komis dulu pun banyak pakai. Yang sebenarnya dia lagi besar dan lagi tinggi. Jadi sekarang ni saya buat kecil saja. Yang sebenarnya kita perlu 2, 3, 4 orang untuk pull back dia punya tension. Tarik. Masuk. Simple je. Anggaplah ini binatang lah. Ini rusa lah. So ini dia punya perangkap lah. Ini daripada rotan, semua rotan. Jadi binatang ni nak pergi sini. Lalu dia langgar tadi tu. Terus tangkap. Yang ni pun untuk laluan binatang juga. Yang ni kita kena buat dia punya halangan lah. Ini blok dia, blok. Jadi betul dia punya wall panjang lah supaya dia tak lompat, dia tinggal di sana. Okey, yang ni dia proses lambat. Sebelum kita buat ni, saya nak cerita. Sebelum kita buat ni, pertama kita kena pergi hutan, bawa umpan, bersih-bersih letak balik rumah. Esok kita tengok dia makan tak. Kalau dia makan, bagi lagi makan. 2-3 hari bagi makan. Lepas tu bila dah hari keempat, baru start pasang gali lubang. Tapi tak buat lagi perangkap, letak lagi makanan dalam tu. Yang ni makan masa. Kita nak bagi dia gemuk, sehat. Tak bagi dia jinak lah, dia jinak. Bila dah siap semua, 5-6 seminggu, baru kita pasang macam ni. Anggaplah ini mulut binatang tu. Okey, dalam sana kayu dengan makanan tu dia masuk, dia akan grab. Tarik. Landak ke, kancil ke, tikus tanah. Tikus tanah dia banyak jenis, bukan tikus yang kat rumah tu. Tikus yang sedap.